Hai, Assalamualaikum. Saya Teacher Ikin, examiner di Brainwork. Dalam episod lepas, iaitu episod reset, kita dah belajar berkenaan dengan integer positif, sifar, integer negatif, garis nombor dan juga operasi asas dalam integer. Jadi, episod kali ni kita akan masuk pula kepada episod skor, iaitu kita akan gunakan semua kemahiran yang kita belajar sebelum ni untuk tackle soalan peperiksaan sebenar mengikut peringkat, daripada peringkat mudah hinggalah peringkat susah. Tapi student, sebelum tu, pastikan awak dah download dulu modul yang kita sediakan di bahagian description. Jom kita mulakan. Baiklah student, kita pergi dulu kepada soalan yang pertama melibatkan susunan. Jadi, kalau awak tengok soalan ni, susun negatif 6, 3, negatif 1, sifar dan juga 5 dalam tertib menaik. Jadi, awak highlightkan dulu instruction yang betul iaitu tertib menaik. So, awak kena fahamlah, kalau dia cakap tertib menaik, maksudnya nilainya daripada nilai yang kecil, dia perlu pergi ke nilai yang paling besar. Sebelum awak tentukan kedudukannya dalam jawapan, awak perlu tentukan dalam garis nombor. Seperti biasa, sifar akan berada di bahagian tengah-tengah garis nombor. Kemudian, awak perlu susun mengikut kedudukan yang sebenar. Bagi negatif 6 dengan negatif 1, kedudukan kedua-dua integer ni berada di sebelah kiri sifar. Negatif 1 dia lebih menghampiri sifar, manakala negatif 6 lebih jauh daripada sifar. Kalau kita nak bandingkan positif 3 dengan positif 5, kedudukan positif 3 lebih hampir dengan sifar berbanding positif 5. Jadi, inilah integer tersebut yang berada di dalam kedudukan garis nombor. Kemudian barulah kita boleh sorting ikut jawapan yang sebenar. Tertib menaik adalah nilai paling kecil pergi ke nilai yang paling besar. Integer sebelah kiri adalah lebih kecil berbanding integer sebelah kanan. Jadi, susunan akhirnya akan menjadi negatif 6, negatif 1, sifar, positif 3 dan diakhiri dengan positif 5. Seterusnya pelajar, kita akan pergi pula kepada operasi dalam integer. Kita pergi dulu soalan yang pertama. Hitung negatif 8 tambah 13 tolak 6. Kalau ikutkan kepada operasi ni, kita akan mulakan di bahagian hadapan terlebih dahulu, iaitu negatif 8 tambah 13. Disebabkan 8 dan 13 duduk rumah yang berbeza, satu rumah negatif, satu rumah positif, jadi digit yang besar akan tolak dengan digit yang kecil akan menghasilkan 5. Disebabkan digit 13 berada di rumah positif, jadi hasil jawapan akan menjadi positif. Kemudian negatif 6 tu kita akan turunkan sahaja dulu. Lepas tu baru kita selesaikan 5 tolak 6. Kita tengok 5 dengan 6 duduk rumah yang berbeza. Satu rumah positif, satu rumah negatif. Jadi kita ambil digit 6, kita tolak dengan digit 5, kita akan dapat hasilnya 1. Disebabkan digit 6 ini lebih besar dan berada di rumah negatif, hasil jawapan kita akan mendapat negatif. So final answer bagi jawapan ni adalah negatif 1. Seterusnya student, kita akan tengok pula kepada operasi yang ada kurungan. Bagi nota yang pertama dan kedua, saya dah cerita dah masa dekat dalam episod reset. So, kita recall balik, kalau bahagian nombor nota 1 ni, dia mahu maksud triangle ni kita perlu selesaikan yang atas terlebih dahulu kalau nak dibandingkan dengan yang bawah. Bagi nota yang kedua, ini adalah untuk operasi darab dan juga bahagi. Sekiranya simbol integer itu adalah integer yang sama rumahnya, hasilnya akan menghasilkan positif. Kalau simbolnya berbeza, iaitu rumah dia berbeza bagi operasi darab dan juga bahagi, hasilnya akan menjadi nilai negatif. Jadi, kita tengok pula kepada soalan ni. Hitung 7 tolak negatif 4 tambah negatif 9. Kalau awak nampak, dekat sini dia ada kurungan. Jadi, kita kena selesaikan kurungan terlebih dahulu. So, kita bulatkan simbol dia. Disebabkan simbolnya negatif darab dengan negatif, simbol yang sama kita akan tukar menjadi positif. Bagi kawasan ni pula, ada juga kurungan. Kita circlekan dia dan kita nampak berbeza simbolnya. Jadi, kita tukar kepada negatif.
Jadi, bagi nombor-nombor yang lain, kita hanya perlu salin sahaja dulu sebelum kita selesaikan operasi. Bagi soalan macam ni, kita akan selesaikan depan dahulu. 7 tambah 4, awak akan dapat 11, tolak dengan 9. Dan final answer, awak akan dapat positif 2. Seterusnya, kita pergi pula pada soalan pecahan. Hitung negatif 3/4 tambah dengan 5/6. Jadi, kalau awak recall balik apa yang kita dah belajar sebelum ni, kita perlu samakan bahagian bawah ni. Kalau awak tengok, 4 dengan 6 tak ada dalam mana-mana sifir. Jadi, 4 ini perlu dikalikan dengan jiran sebelah iaitu 6 dan 6 pula perlu didarabkan dengan 4 iaitu jiran sebelah dia. Kalau bawah darab 4, atas pun perlu darab 4. Kalau bawah darab 6, atas pun perlu darab 6. Jadi, kita akan dapat 3 darab 6, awak akan dapat 18. Disebabkan ada negatif, pastikan awak letak juga negatif di bahagian hadapan. Per 4 darab 6, awak akan dapat 24. Operasi adalah tambah, 5 darab 4 adalah 20, 6 darab 4 awak akan dapat 24. Jadi, kalau awak tengok bahagian bawah ni dah sama, kita samakan dulu 24, kemudian negatif ni adalah milik orang atas. Jadi, negatif 18 akan ditambahkan dengan 20. 18 dengan 20 duduk di rumah yang berbeza. Jadi, kita akan ambil 20 dengan 18 ni, kita tolakkan dulu. 20 tolak 18, awak akan dapat 2 per 24. Jadi, kalau awak tengok 20 dengan 18 ni, rumah 20 adalah positif. Final answer akan menghasilkan nilai positif sebab digit di rumah positif adalah lebih besar daripada digit di rumah negatif. Kalau awak tengok 2 per 24 ni ada dalam sifir 2. Jadi, apa yang awak perlu buat? Awak perlu kecilkan atau lebih kita panggil sebagai permudahkan. Bila kita nak permudahkan, kita perlu bahagikan dengan sifir yang sama, iaitu sifir 2. So, final answer awak akan dapat 2 bahagi 2 iaitu 1. 24 bahagi 2 awak akan dapat 12. Jadi, akhir final answernya adalah positif 1 per 12. Seterusnya, student, kita akan pergi pula pada operasi bahagi dalam pecahan. Kalau awak tengok sebelum ni, kita ada belajar. Awak nampak operasi bahagi, awak tukar dulu jadi darab. Yang bahagian belakang, awak perlu terbalikkan kedudukan dia. Kalau 3 per 5, awak terbalikkan, dia akan jadi 5 per 3. Bahagian depan pula, dia adalah operasi bercampur. Jadi, awak kena tukarkan dulu jadi pecahan tak wajar. Macam mana awak nak jadikan pecahan tak wajar? Bahagian bawah ni adalah operasi darab, bahagian atas ni adalah operasi tambah. Jadi, bahagian depan ni awak perlu selesaikan dulu, iaitu 2, awak darabkan dengan 1, tambah dengan 1 per 2. Awak selesaikan dulu dan pastikan awak bawa turun negatif di bahagian hadapan. Awak selesaikan yang ni, awak akan dapat 3 per 2. Bawah turun juga negatif ni. Kemudian awak perlu selesaikan darab dengan 5 per 3. 3 di atas dan juga 3 di bawah ni awak boleh potong. Dia akan jadi 1. Sini pun akan jadi 1 sebab atas dengan bawah ni dianggap sebagai bahagi. Jadi 3 bahagi 3 awak akan dapat 1. Ini hanya boleh digunakan sekiranya operasinya darab sahaja. Seterusnya awak akan dapat hasil 1 per 2. Turunkan juga negatif, operasi darab dengan 5 per 1. Konsep darab dalam pecahan adalah face to face. Jadi, orang atas darab dengan orang atas, orang bawah akan darab dengan orang bawah. Operasi di sini adalah darab, jadi negatif ni adalah milik orang atas. Dia akan jadi negatif 1 darab dengan positif 5 per positif 2 darab dengan positif 1. Jadi, negatif darab positif akan menghasilkan nilai negatif. Jadi, final answer awak akan dapat negatif 5 per 2.
Seterusnya student, kita akan pergi pula pada soalan perpuluhan. Kalau awak tengok pada soalan ni, dia adalah operasi bergabung. Kita ada operasi tolak, kita ada juga operasi darab serta kurungan. Tapi kurungan dekat sini sebenarnya dia hanya nak tunjukkan itu adalah rumah negatif sahaja. Jadi kita akan jump kepada operasi darab. Kita buat dulu bahagian belakang. Kenapa buat bahagian belakang? Sebab kalau nak comparekan darab dengan tolak, kita perlu selesaikan darab terlebih dahulu berbanding tolak. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan 6 darab dengan negatif 3. Positif jumpa dengan negatif, positif darab dengan negatif akan menghasilkan nilai negatif. Sifar perpuluhan 6 darab dengan 3, awak akan dapat 1.8. Bahagian depan ni awak hanya perlu salin sahaja terlebih dahulu. Macam saya cakap tadi, kurungan adalah untuk mengurungkan nombor negatif. Jadi, bahagian sini awak perlu letakkan kurungan untuk asingkan operasi di bahagian hadapan. Seterusnya, barulah kita tengok pada bahagian kurungan. Jika simbolnya sama, hasilnya adalah positif. 2.4 awak perlu salin, 1.8 juga awak perlu salin. Kita hanya tukar simbol bahagian tengah sahaja. Seterusnya, operasi tambah macam biasa dan kita akan dapat jawapan positif 4.2. Seterusnya student, kita pergi pula kepada operasi bergabung. Ramai sangat pelajar bila dapat soalan macam ni, awak akan keliru cara nak jawab soalan bila melibatkan operasi bergabung. So, kalau awak tengok, kita tengok pada bahagian segitiga, kita perlu selesaikan kurungan, darab bahagi dan juga tambah tolak ni ikut peringkat. Yang mana kita jumpa yang paling atas tu, itulah yang kita kena selesaikan. Kalau kita tengok pada soalan ni, negatif 2 tambah 3/4 bahagi negatif 3/8 darab dengan positif 2. Jadi, operasi bahagian sini yang kita kena selesaikan dulu, iaitu bahagi dengan darab. Antara bahagi dengan darab, kita akan selesaikan yang mana berada di hadapan dulu. Jadi, kita akan selesaikan yang ini dulu. Kalau kita tengok 3/4 bahagi dengan negatif 3/8, kita perlu tukarkan dulu bahagi ni menjadi darab dan bahagian belakang kita kena terbalikkan posisi, tapi pastikan awak kekalkan simbol negatif. Lepas tu, awak perlu selesaikan ikut operasi darab. Kalau awak tengok bahagian atas dengan bahagian bawah dan operasinya darab sama, jadi awak boleh potong, dia akan jadi 1. 4 dengan 8 ada dalam sifir 4, jadi sini akan jadi 1, sini akan jadi 2. Sebab 8 bahagi 4 akan dapat 2, 3 bahagi 3 akan dapat 1. So, dekat bahagian sini awak akan dapat 1/1 darab dengan negatif 2/1. Kita akan guna konsep face to face. 1 darab dengan negatif 1 dan 1 akan darab dengan 1. So, awak akan dapat 1 darab dengan negatif 2 per 1 darab dengan 1. So, final answer untuk bahagian sini adalah negatif 2/1. Negatif 2/1 maksudnya negatif 2 tu dibahagikan dengan 1. So, awak akan dapat negatif 2 untuk kawasan ni dulu. Lepas tu, apa yang awak perlu buat? Awak ambil darab 2 ni, awak bawa turun pergi sebelah. Dia akan jadi darab 2. Negatif 2 darab dengan 2, awak akan dapat negatif 4. Jadi, negatif 4 ni lah yang kita akan gunakan untuk membuat operasi di bahagian hadapan, iaitu negatif 2 tambah dengan negatif 4. Seterusnya, kita tengok dekat sini dia ada kurungan. Jadi, kita akan bulatkan simbol dia. Positif darab dengan negatif, awak akan menghasilkan nilai negatif. Negatif 2 dan juga 4 tu awak hanya perlu salin sahaja. Hati-hati, dekat 2 ni dia ada negatif. So, awak kena turunkan sekali negatif tu. Seterusnya, kita tengok 2 adalah rumah negatif, 4 juga rumah negatif. Jadi, digit mereka ni kita perlu tambahkan dulu. 2 tambah 4
4, awak akan dapat 6. Disebabkan kedua-dua ni adalah rumah negatif, jadi final answer awak akan menjadi negatif. So, untuk menghitung soalan ni, awak kena asingkan dulu operasi yang paling penting untuk awak selesaikan kepada operasi yang terakhir awak selesaikan. Jadi, akhir kata, final answernya adalah negatif 6. Jadi student, awak dah pandai dah nak kendalikan integer positif, integer negatif, pecahan, perpuluhan dan juga operasi dalam integer. Tapi, kalau awak dapat soalan macam ni, macam mana awak nak jawab kan? Okay, kalau kita tengok suhu sebuah bandar ialah negatif 4 darjah Celsius. Suhu turun 3 darjah Celsius setiap jam selama 2 jam sebelum meningkat 5 darjah Celsius. Berapakah suhu akhirnya? Ramai sangat pelajar tak boleh nak jawab soalan ni sebab tak tahu macam mana cara yang sebenar. Jadi, untuk episod seterusnya, kita panggil sebagai Kebat Boss Fight Edition. Kita akan fight soalan ni sampailah awak berjaya selesaikan soalan kebat dengan cara yang sangat mudah. So, student, kalau awak boleh jawab semua soalan dalam episod kali ni, maksudnya awak dah boleh pergi ke episod seterusnya, iaitu episod Kebat Boss Fight Edition. Tapi, kalau awak masih keliru dengan konsep asas bab 1, awak boleh tengok dulu video bagi episod pertama, iaitu episod reset terlebih dahulu. Kita jumpa episod seterusnya. Bye!